Yang ni aku jumpa satu pot salai dengan patin tempoyak best dekat Melaka ni. Korang jangan skip video ni, tengok dulu sampai habis. Hari ni aku nak bawa korang dekat Lepak Salai Sungai Rambai. Untuk korang yang tak tahu lagi, diorang ada buka cawangan baru dekat Sungai Rambai. Untuk korang yang on the way ke Melaka ataupun on the way ke Muar, dia betul-betul sebelah je Masjid Sungai Rambai tu. Korang nampak tepi tu ada R&R, korang boleh singgah dekat situ. Hari tu aku dah try yang branch yang dekat Bukit Gambir. Yang tu memang sedap gila geng. Untuk yang branch Sungai Rambai ni betul ke sedap? Jom aku review untuk korang. Yang ni menu-menu yang aku order dekat sini. Ni aku nak try dia punya itik salai masak lemak. Untuk first suapan aku, dia punya rasa memang tak lari langsung daripada branch yang dekat Bukit Gambir. Untuk dia punya rasa salai tu, rasa berlemak tu memang champion guys. Untuk korang yang tak tahu lagi, diorang punya lauk ni diorang salai sendiri belakang kedai. Baik diorang punya daging salai, diorang punya itik salai, semua diorang salai sendiri. Rasa dia memang autentik. Lepas tu untuk dia punya patin tempoyak ni antara menu yang wajib korang try dekat sini. Untuk dia punya patin tempoyak ni, bagi aku kuah dia tu memang sedap. Ada rasa manis-manis. Penting dia punya ikan tu tak hanyir tau. Kalau ikan tu hanyir memang turn off korang nak makan. Untuk dia punya sambal belacan dengan dia punya ulam ni, korang jangan lupa ambil sekali. Untuk dia punya air pula, korang hanya bayar sekali je. Lepas tu korang boleh minum sampai kembung. Aku pun tak nak cakap banyak, aku memang recommend untuk korang datang sini. Dia punya rasa memang champion guys. So selamat mencuba.